Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miki Al-Muzakirin bin Jamsari, dengan metrik 1252841,1 bagi kurikulum nasyid. InsyaAllah pada hari ini saya ingin mengulas serba sedikit tentang muzik video sebuah lagu yang bertajuk Ya Allah, Nyanyian Lah Ahmad. Secara keseluruhannya, muzik video ini membawa kepada tema kerohanian yang sangat dekat dengan jiwa penonton, kerana muzik video ini menampilkan unsur-unsur keinsafan, doa, pengharapan dan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya. Selain itu, lagu ini juga bukan sekadar hiburan, tapi lebih kepada satu bentuk luahan hati yang penuh emosi dan juga penghayatan. Dari sudut positif, muzik video ini berjaya menyampaikan mesej yang sangat jelas dan menyentuh hati. Visual yang dipaparkan kelihatan tenang, sederhana dan mempunyai unsur emosi yang mendalam. Penggunaan pencahayaan lembut serta pergerakan kamera yang perlahan sangat sesuai dengan melodi lagu yang mendayu. Ini menjadikan penonton lebih mudah untuk menghayati maksud lirik dan merasai suasana yang dialami oleh penyanyi sendiri. Selain itu, vokal penyanyi iaitu Lah Ahmad juga merupakan kekuatan utama dalam muzik video ini. Cara beliau menyampaikan lagu dengan penuh perasaan, kawalan suara yang baik dan tona nada yang lembut menjadikan mesej lagu ini lebih sampai kepada para pendengar. Ini merupakan satu kelebihan yang sangat jelas kerana bukan semua penyanyi mampu menyampaikan lagu kerohanian dengan penghayatan sebegini. Tambahan pula, muzik video ini mampu untuk memberikan impak positif yang sangat kuat, iaitu mengingatkan manusia bahawa dalam setiap ujian dan kesusahan kita perlu kembali kepada Allah SWT. Nilai dakwah yang disampaikan juga tidak terlalu berlebihan, tetapi cukup halus dan mudah diterima oleh para penonton. Ini merupakan satu pujian yang wajar diberikan kerana muzik video seperti ini mampu memberi kesan yang sangat baik, bukan sahaja dari segi hiburan tetapi juga daripada segi kerohanian dalam diri seseorang. Namun begitu, terdapat juga beberapa elemen yang tidak bersesuaian ataupun tidak memuaskan di dalam video ini yang boleh dikatakan layak untuk dikritik. Antaranya ialah dari aspek visual yang agak terlalu sederhana dan kurang variasi. Walaupun konsep minimalis sesuai dengan tema lagu yang agak perlahan, ada juga bahagian yang mungkin kelihatan sedikit statik dan kurang memberikan impak visual yang kuat kepada para penonton dan pendengar. Jika terdapat lebih banyak simbolik atau jalan cerita yang lebih mendalam, mungkin muzik video ini akan menjadi lebih menarik dan meninggalkan kesan yang besar serta menjadi sebuah fenomena. Selain itu, dari sudut penyampaian muzik video, ada penonton yang mungkin merasakan tempo, visual dan juga pergerakan lagu di dalam muzik video ini terlalu perlahan dan ianya boleh menyebabkan sedikit rasa bosan, terutamanya bagi golongan muda yang lebih cenderung kepada visual yang dinamik dan kreatif. Kritikan ini bukan bermaksud muzik video ini lemah, tetapi ia menunjukkan bahawa masih ada ruang untuk ditambah baikkan dari segi kreativiti dan variasi visual. Kesimpulannya, muzik video lagu Ya Allah oleh Lah Ahmad merupakan sebuah karya yang sangat baik dari segi mesej, vokal, penyampaian dan nilai kerohanian, serta berjaya menonton hati penonton dengan cara yang lembut dan penuh penghayatan. Walaupun terdapat beberapa aspek kelemahan seperti visual yang agak sederhana dan kurang variasi, kekuatan lagu ini tetaplah terselah melalui mesej yang mendalam dan penyampaian vokal yang sangat padu. Serta secara keseluruhannya, pause situ. Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa muzik video ini layak dipuji sebagai karya yang memberi manfaat dan bukan sekadar hiburan semata-mata, namun memberi manfaat di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.